Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam UiTM di hatiku, salam madani. Saya Dr. Muhammad Zuhaili bin Saiman, penyelaras program Plus Tahfiz Pusat Asasi UiTM Kampus Dengkil. Yang mana pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan program Plus Tahfiz sepenuh minggu Destini Siswa. Pertama sekali, saya nak mengucapkan selamat datang kepada semua para pelajar sekalian dan juga tahniah kerana meneruskan pengajian dan memilih Pusat Asasi UiTM Kampus Dengkil. Jadi untuk makluman, di UiTM kita ada satu program yang dinamakan dengan program Plus Tahfiz, di mana program ini adalah khusus bagi pelajar lepasan pusat pengajian tahfiz seluruh negara, sama ada di Semenanjung sehinggalah sampai ke Sabah Sarawak, yang berhasrat untuk melanjutkan pengajian akademik dalam pelbagai bidang profesional di UiTM menjadi graduan yang mempunyai watak Al-Quran. Visi bagi program Plus Tahfiz ini ialah melahirkan profesional hufaz Al-Quran sebagai khairul ummah, sama ada di peringkat Malaysia dan juga antarabangsa. Misi program ini pula adalah memantap dan mempertahankan hafazan Al-Quran sepanjang hayat dengan program yang sistematik dan berterusan. Kerana mereka yang pernah menghafal Al-Quran Al-Karim sebelum daripada ini akan disediakan halaqah tasmi' bersama dengan pentasmi' yang ada bagi setiap halaqah tersebut. Jadi memudahkan untuk mereka mengulang bersama-sama dan mendapat selian daripada pentasmi' yang dilantik. Objektif program Plus Tahfiz ini ialah pertama, memastikan hafazan Al-Quran para pelajar yang berada di UiTM dapat dikekalkan dan dipertahankan serta dipertingkatkan. Ini adalah satu cabaran yang sangat besar kepada pelajar-pelajar tahfiz sebelum daripada ini. Apabila mereka masuk ke dunia alam universiti, maka suasana yang berbeza, maka UiTM memikirkan bagaimana untuk membantu pelajar yang pernah menghafal Al-Quran sebelum daripada ini ataupun pernah bersama dengan sistem tahfiz sebelum daripada ini. Apabila berada di alam universiti, mereka juga mempunyai satu suasana yang kondusif bagi untuk meneruskan hafazan dan mengulang murajaah hafazan yang telah dihafaz sebelum daripada ini. Yang kedua, merancang pelaksanaan program pemantafan yang berkesan dan interaktif di kalangan para pelajar yang telah menghafaz Al-Quran. Maka para pentasmi' selain daripada selia dan memantau hafazan ulangan yang dilakukan, para pentasmi' juga akan sentiasa memberikan motivasi, nasihat di samping beberapa program yang akan dirancang bagi menaikkan semangat motivasi agar para pelajar tahfiz senantiasa bersemangat dan bermujahadah dalam nak mengulang hafazan Al-Quran. Dan yang ketiga, ia juga sebagai satu usaha penting dalam melestarikan budaya dan kefahaman Al-Quran dalam landscape pendidikan pengajian tinggi di UiTM. Baik, bagaimana penyertaan ke program ini? Program Plus Tahfiz di Pusat Asasi UiTM terbuka kepada semua pelajar yang telah berdaftar di Pusat Asasi UiTM dan juga mengikuti program berikut, sama ada program asasi sains, program asasi kejuruteraan, program asasi undang-undang dan ataupun program asasi TESOL. Jadi apabila pelajar telah berjaya mendaftar di Pusat Asasi UiTM menjadi pelajar UiTM, maka para pelajar layak dengan syarat tertentu dan berminat boleh mendaftar dengan pelajar program Plus Tahfiz di Pusat Asasi. Nanti kita akan sediakan ataupun di akhir nanti akan dibentangkan QR code Google Form untuk para pelajar mendaftarkan dan kita akan melihat syarat-syarat kelayakan tersebut. Baik. Di Pusat Asasi UiTM Dengkil ada keunikan dia di mana pelaksanaan program Plus Tahfiz ini ada dua kategori. Kategori pertama iaitulah Plus Tahfiz berkredit, yang mana ia terbuka kepada semua pelajar program asasi sama ada sains, kejuruteraan, TESOL ataupun undang-undang, yang mana mereka ini sebelum ni adalah aliran tahfiz lepasan SPM ataupun STAM STAM yang layak, dengan syaratnya adalah telah menghafal sekurang-kurangnya 15 juzuk Al-Quran Al-Karim. Jadi pelajar yang berjaya mendaftar perlu mengikuti kelas berikut. Yang pertama, kelas pertama kefahaman Al-Quran.
pembelajaran berkredit 2 jam seminggu yang termasuk dalam kurikulum program akademik, yang ini perlu daftar kursus. Jadi akan adanya penilaian berdasarkan kurikulum kursus elektif tadi tu, sama ada pada semester pertama dan juga semester yang kedua. Dan juga akan adanya kelas yang kedua, iaitu kelas hafazan Al-Quran Al-Karim, di mana ia merupakan aktiviti hafazan di hadapan guru, yakni pentasmik. Maka pelajar akan mentasmik, mengulang hafazan itu pada setiap hari bekerja dalam satu hari sekitar 2 jam. 5 hingga 7 pagi ini adalah secara kendiri, manakala 8 hingga 10 malam adalah bersama dengan pentasmik setiap halaqah yang akan ditempatkan tadi itu. Dan kena ingat, nilaian grade dicatat dalam transkrip asasi dan mendapat sijil penyertaan plus tahfiz. Itu antara keunikan dan juga kelebihan bagi program plus tahfiz berkredit. Ada 2. Manakala program plus tahfiz tidak berkredit pula, yang dibuka kepada semua pelajar program asasi juga, sama ada sains, kejuruteraan, TESOL, undang-undang, maka pelajar yang berjaya berdaftar perlu mengikuti kelas berikut, iaitulah kelas hafazan Al-Quran, iaitu aktiviti hafazan di hadapan guru, yang mana dia perlu tasmik pada setiap hari bekerja 2 jam sehari, iaitu pada yang pertamanya 5 hingga 7 pagi ini secara kendiri, yang 2 jam sehari secara wajib bersama dengan guru 8 hingga 10 malam. Dan para pelajar akan mendapat satu dari sudut catatan pemantauan kemajuan, yang mana para pelajar akan dibekalkan dengan buku catatan hafazan dan akan disemak serta disahkan oleh guru yang mendengar hafazan mereka. Jadi untuk program plus tahfiz tidak berkredit ini, dia tidak ada kelas kurikulum, dia hanya ada kelas hafazan Al-Quran saja. Namun begitu, mereka tetap layak mendapat sijil penyertaan plus tahfiz. Baik, kaedah pelaksanaan dia bagi program plus tahfiz berkredit, pelajar pusat asasi semua program, sama ada program asasi sains, kejuruteraan, TESOL dan law yang layak setelah mengikuti syarat-syarat yang dinyatakan tadi, iaitu minimal pernah menghafal 15 juzuk, akan mendaftar kursus CTU 061, iaitu pengantar Al-Quran pada semester pertama, dan CTU 062 iaitu Al-Quran dan Kemanusiaan pada semester yang kedua. Manakala bagi program plus tahfiz tidak berkredit pula, para pelajar yang mendaftar akan menjalani sesi tasmik bersama para pentasmik pada waktu malam yang dinyatakan tadi, dan mengambil kod CTU yang sama dengan pelajar yang lain, iaitu sama ada CTU 085, 091, CTU 071 pada SEM yang pertama, manakala pada SEM yang kedua adanya kod CTU 087, CTU 092 dan CTU 072. Jadi ini antara bagi pelajar plus tahfiz berkredit, iaitulah adanya kod kursus secara khusus yang perlu dia daftar. SEM pertama CTU 061, nama kursus pengantar Quran, status kursus mestilah lulus grade C dan ke atas, manakala pada semester yang kedua sebelum menamatkan pengajian di pusat asasi mestilah mengambil kod kursus CTU 062 Al-Quran dan Kemanusiaan, juga sama lulus grade C ke atas. Baik, jadi kelas tasmik harian ini dijalankan pada setiap hari bekerja, dan ia juga adalah bergantung kepada perubahan seperti mana cuti umum dan sebagainya, maka akan dimaklumkan oleh pentasmik. Pada sesi pagi 5.30 atau 5 sehingga 7 atau 7.30, 2 jam, ini adalah bersifat kendiri secara individu, sebab kita yakin mereka yang pernah menjalani sistem tasmik di sekolah sebelum pada ini akan ada waktu kendiri setidak-tidaknya pada waktu pagi. Maka kita mengharapkan para pelajar untuk mengulang dan juga menghafal pada waktu pagi, kerana pada waktu selepas waktu kelas akan ada kesibukan. Dan juga sesi petang atau malam dan petang hingga 10 malam, iaitu 2 jam di antara waktu tersebut, biasanya 8 hingga 10, tapi terpulang kepada perbincangan dengan para pentasmik. Akan adanya aktiviti pengulangan hafazan bersama guru tasmik. Jadi sesi tasmik dijalankan secara bersemuka dengan guru tasmik di dalam halaqah masing-masing. Nanti siapa yang daftar akan ditempatkan halaqah masing-masing dan akan disediakan pentasmik bagi setiap halaqah tersebut tadi. Sama ada halaqah itu akan dijalankan di pusat Islam ataupun dan juga dalam masa yang sama di Surau Dahlia, melihat kepada tempat yang mana ada ditentukan berdasarkan kekosongan dan jadual nanti akan diberikan. Kemudian dan keistimewaan penyertaan ini adalah tidak lain tidak bukan adalah melestarikan hafazan.
Jadi supaya pelajar yang pernah menghafal Quran akan dapat meneruskan hafazan Al-Quran walaupun mereka telah tamat sekolah tahfiz di peringkat menengah, tetapi meneruskan hafazan mengulang Al-Quran itu di peringkat alam universiti. Dan yang kedua, menerapkan pengajian tahfiz dalam pengajian akademik. Selain daripada kejayaan akademik, kejayaan dari sudut kita panggil mendekati Al-Quran, menghafaz dan mengulang juga adalah satu pencapaian yang perlu kita pastikan sama-sama dicapai. Yang ketiga, mendapat bimbingan dan pemantauan berterusan daripada jurulatih iaitu pentasmik yang kompeten dalam bidang hafazan sepanjang tempoh program. Ya, pentasmik yang dilatih adalah kalangan mereka juga iaitu kalangan al-hafiz dan al-hafizah. Dan yang terakhir, membentuk pelajar ke arah hufaz profesional. Walaupun apa jua bidang yang diceburi sebagai karier dan perjalanan hidup dari sudut pengajian, tetapi dalam masa yang sama dia juga adalah orang yang menghafal Al-Quran. Itulah hufaz profesional. Baik. Untuk tujuan pendaftaran PLAS TAHFIZ, boleh scan QR yang dibentangkan ini. Kemudian kalau ada sebarang masalah, boleh hubungi penama berikut. Saya sendiri Dr. Muhammad Zuhaili bin Saiman ataupun Ustaz Ahmad Jamil, Ustaz Dr. Azhar Abdul Aziz, Ustazah Khairah ataupun Ustazah Dr. Khairus Saadah di nombor telefon yang tertera. Ataupun jika ada sebarang juga persoalan dan masalah lanjut, boleh juga email terus ke plastafiztengkel@gmail.com. Jadi kepada para pelajar semua yang memiliki syarat-syarat yang dinyatakan tadi itu, untuk PLAS TAHFIZ berkredit minimal 15 juzuk pernah hafal, jangan lupa untuk scan QR code. Dan kalau mereka yang tidak PLAS TAHFIZ yang tidak berkredit juga boleh scan untuk kita masukkan ke dalam halaqah untuk didaftarkan. Tempat yang disediakan adalah terhad. Jadi di sini adalah kalender akademik. So boleh lihat ini adalah minggu-minggu. Sekarang adalah minggu destinasi siswa. Nanti akan ada pendaftaran pelajar baru dah lama dan nanti akan bermula. So bermulanya kuliah, kita juga akan bermulanya halaqah PLAS TAHFIZ. Ini di antara program-program ataupun aktiviti yang pernah dilakukan yang melibatkan program PLAS TAHFIZ di luar daripada kampus. Pelbagai, sama ada secara santai, rehlah ataupun secara khidmat masyarakat bersama dengan komuniti, serta dari sudut kita panggil pertambahan ilmu dengan diskusi kitab yang ada. Dan juga suasana pembelajaran CTU 061 dan 062. Baik, ini adalah halaqah yang dilakukan di Pusat Islam dan juga di surau kolej yang akan ditentukan nanti. Baik, itu saja. Terima kasih atas kelapangan dan saya mengharapkan kepada para pelajar yang pernah mengikuti sistem tahfiz, jangan lupa untuk daftar program PLAS TAHFIZ di UiTM ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.